Bila masa kita merdeka, bangsa lain jaga ekonomi, kita jaga gula-gula. Umat Islam hidup dengan bantuan musuh Islam kuasai ekonomi. Apa itu merdeka? Merdeka dan syurga Dajjal atau merdeka dalam sistem Allah? Cuba cek balik. Negara kita cari perlindungan dengan Allah atau cari perlindungan dengan musuh Allah, iaitu American. Dengarkan video ini sampai habis kalau anda sayangkan iman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 273, Allah puji mereka yang miskin tapi tetap menjaga maruah, hingga orang pun tak tahu mereka itu susah. Tapi hari ini, umat Islam sendiri berbangga bila terima bantuan. Anda terima sisa, mereka ambil berbilion-bilion, walhal yang bagi itu tak tentu niatnya. Ada yang bagi supaya kita terus bergantung dan terus jadi lemah dalam sistem mereka. Bangsa lain buka kilang, kita buka TikTok cari e-wallet. Bangsa lain beli ladang, kita tunggu BWI, STRE belia, e-madani. Satu dunia tahu umat Islam yang sepatutnya kuasai ekonomi dunia. Sebab Allah dah ajar semua sistem ekonomi dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi apa jadi pada hari ini? Musuh Islam kuasai kilang, perbankan, media, teknologi dan makanan kita. Kita sibuk dengan rebut bantuan RM100. Ini bukan bantuan, ini strategi pecah dan perintah bersih ekonomi moden. Sama seperti penjajah dulu. Bagi gula, ambil tanah. Hari ini mereka bagi 100, tapi kawal berbilion dalam bentuk pelaburan, kuasa dan undang-undang. Yang sedih, umat Islam tak nampak. Kita gembira dengan sedikit, lalu lupa dengan maruah kita. Nabi SAW bersabda, orang beriman tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Tapi hari ini, kita ulang lubang yang sama. Bergantung pada musuh. Kalau ekonomi umat masih lagi dikawal orang luar, sampai bila doa kita nak dimakbulkan? Sampai bila Allah nak turunkan pertolongan sedangkan kita sendiri tak mahu bebas? Umat Islam tak boleh jadi bangsa pengemis. Kita adalah khalifah di muka bumi, bukan peminta sedekah dari sistem riba dan sekular ini. Mulakan dari diri kita sendiri. Apa segala produk beli dari Muslim, sokong perniagaan yang jujur, tolak sistem ekonomi yang zalim. Paling penting sekali, fahamkan penipuan duit kertas yang mereka lakukan. Sebab apa? Sebab berbeza orang yang celik dan orang yang buta. Nak tahu selok-belok penipuan sehingga boleh jadi syirik jika kita reda dengan nilai duit kertas yang mereka sendiri letakkan nilai? Anda komen di ruangan komen. Nak tahu? Nanti aku akan buat video lain. Dengarkan betul-betul dan minta Allah bagi kefahaman agama. Bukan mudah nak kenal mana hak dan mana batil. Dajjal ini memang pembelit. Jadi kalau korang setuju apa yang aku sampaikan, follow rapat-rapat. Aku akan terus dedah rahsia ekonomi Islam yang mereka tak nak kita tahu. Sharekan video ini jika kita faham apa itu merdeka. Savekan video ini sebab aku bimbang. Nanti dia akan hilang daripada feed korang. Okey? Salam satu syahadah.